Assalamualaikum. So hari ni kita bersama dengan resepi Ramadan bersama Adabi. Untuk resepi kali ni kita nak buat telur dadar sambal sardin. Okey, untuk step pertama kita akan buat telur dadar. Kita akan masukkan sedikit garam, okey, dan serbuk perasa daripada Adabi. Okey, kita kacau dia. So dah panas. Kita akan masukkan lagi tu. Okey, dah siap dah telur kita dah terbalikkan dan kejadian macam tu. Dan kita akan masukkan ke dalam pinggan. Alright. Untuk next kita akan buat sambal sardin. Ini special. Okey, untuk bahagian sambal, first step hampa kena guna perencah sambal tumis balado merah. Okey, masukkan dulu, jangan buka api lagi sebab takut dia meracik. Dan untuk pengetahuan semua, siapa yang guna paste ni tak payah tambah minyak dah. Dia macam minyak elok dah. Tengok tu kejadian dia. Kemudian baru kita buka api. Api pun pelan je. Okey, pelan. Sedahan yang pelan lah. Kecilkan api, alright. Lepas tu kita akan masukkan kita punya bawang holland. Okey, bawang holland. Okey, sampai layu macam tu. Nampak tak kejadian dia? Ya Allah, ni kalau macam ni saja pun dah sedap kalau makan nasi putih. Tapi kali ni kita akan campur dengan satu lagi, kita akan guna sardin. Campur dua, satu sambal tumis balado merah dengan satu tin sardin Adabi. Okey, kerana suka tau sardin ni. Tengok isi dia macam mana. Isi dia ni berlampuk-lampuk dia. Tapi kita tak biarkan macam ni. Kita akan hancurkan dia. Okey. So, kita akan rasakan sedikit dengan garam. Serbuk perasa. So, last but not least, kita akan masukkan tomato. Okey. Untuk nak rasa-rasa bagi dia rasa masam-masam sikit. Untuk potongan ni ikut suka ya. You all nak potong huruf A ke, huruf B ke, ikutlah demo lah. So kita masak macam tu bagi dia ada texture. Okey. Bagi dia layu sikit, lepas tu dah. Nampak kejadian dia? Ya Allah. Kan nak boleh bayangkan sekejap lagi berbuka, sekejap lagi berbuka ke sahur kan makan nasi panas, letak cabai hijau sikit. Ya Allah. Nikmat dunia dia, nikmat dunia. Okey, sardin kita dah siap. Okey, kita tutupkan api. Lepas tu kita akan tuang di atas telur dadar tadi. Okey, dah siap kita punya telur dadar sambal sardin. Yang ni kalau makan nasi putih memang ons. Selamat mencuba dan selamat berpuasa.